Dia nampak macam imam ni. Imam mana ni? Sedap ni. Sedap banget tidur. Dia ni tahu dah kerja duk tidur meja lagi. Dari gapo? Betul lah. Orang lain kerja belakang dia buat ke nama. Tidur kerja. Mi. Bangun tak Mi? Apa dia? Bosan. Dia tahu dah esok kerja, mu tu bik juga. Aku tobik ni. Kerja aku. Aku gerak kat ni. Ya. Dekat mu? Oh, bau pengap-pengap. Nama aku tak cek bau. Mabuk balik. Mu nak jadi gapo Mi? Aku. Bosan. Masuk. Tak lah, saya gedap pun. Tak lah. Awak mau balik hari ni? Awak tak boleh. Awak tak boleh ni. Oh, look. Aku bunyi suara reti. Tin ni. Aku tu bik minat air. Dengar suara reti no dalam bilik. Macam etok tidur. Etok tu. Aku tu bik minat air bunyi. Jadi tak. Mi molek Mi. Aku takut gapo. Gerigak Mi. Mega. Dah sodok. Dia ke depan dia ada 5G. Aduh. Dengan ceramah Ustaz Aryan tu nak. Ke depan dia ada 5G. Oh, dengan ceramah no. Masjid segi. Awak dosa. Mana dengan ceramah? 1G. Aku kagak apa. Aku nak ubah tapi boleh lah dengan ceramah tak lain. Tak ni aku ubah gini. Kalau mu boleh bawa dia jumpa aku ubah. Ya dah. Deh. Kalau pasal demo kau usaha lah ke mana-mana. Aku cari Ustaz Arianto Riza tu. Kalau mari bawa dia jumpa dengan demo. Demo nak lah. Nak isah boleh ni. Jual ikut awal kalau bawa demo jumpa. Ustaz kau siapa kau. Boleh ni. Setiap orang memang boleh berubah. Nak tak sel.